31 Ogos nanti kita sambut Hari Merdeka. Tapi sebelum itu, 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal, umat Islam akan memperingati hari kelahiran insan paling agung dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW. Saya nak tanya satu soalan. Kalau hari jadi mak, ayah, isteri, suami atau anak, kita sanggup buat macam-macam persiapan kan? Tapi bila tiba hari kelahiran Rasulullah SAW, apa persediaan kita? So kalau betul kita cintakan baginda, mulakan dari hari ini. Tambahkan selawat setiap hari, baca semula sirah Rasulullah walaupun hanya 10 minit sehari dan sampaikan kepada semua keluarga. Pilih salah satu sunnah untuk diamalkan. Minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Dan yang paling penting apa? Yang paling penting, hidupkan semula akhlak Rasulullah SAW dalam diri kita. Kerana Rasulullah SAW tidak memerlukan hadiah daripada kita. Baginda hanya mahu umatnya selamat dan bertemu semula dengan baginda di syurga. So masih ada beberapa hari lagi sebelum 12 Rabiul Awal. Jangan tunggu 25 Ogos baru nak berubah. Mulakan hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.